Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Salim bin Abdul Karim. Jadi model pengajaran saya adalah menggunakan model AD, iaitu Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation. Kemahiran yang saya akan cipta dalam website adalah kemahiran asas dalam sukan bola sepak, iaitu menggelecek dan menendang. Kita pergi yang pertama, iaitu Analysis. Objektif dia adalah kenal pasti keperluan pelajar dan konteks pembelajaran, di mana kita kena tahulah standard pembelajaran, apa yang perlu ada dalam tu, apa yang kita nak capai. Isi ringkas dia yang pertama, sasaran adalah sasaran sekolah rendah. Masalah adalah kurang penguasaan asas kemahiran dalam bola sepak. Aktiviti adalah aktiviti yang menyeronokkan lah, di mana kita kena buat aktiviti yang menyeronokkan agar dapat menarik minat murid dan fokus murid. Yang keempat adalah alat bantu, di mana ada disediakan video demonstrasi dan perlu sediakan tempat seperti padang dan bola lah, untuk asas bagi kemahiran ini. Kita bagi kepada yang kedua adalah design. Objektif, rancang, struktur dan strategi pengajaran, di mana kita kena rancang daripada A sampai Z bagaimana kita nak jalankan pengajaran tu, macam mana kita nak tarik minat murid. Isi ringkas dia, objektif pembelajaran, pelajar dapat menendang bola dengan teknik dan lakuan yang betul. Yang kedua, pelajar dapat mengawal bola dengan kemas semasa menggelecek. Kat sini kaedah yang digunakan adalah kaedah demonstrasi, di mana guru menunjukkan cara-cara sebelum pelajar melakukannya, di mana seterusnya pelajar perlu lakukan aktiviti tersebut secara berkumpulan atau individu, di mana sekiranya guru menjalankan latihan secara berkumpulan, ia akan jalankan secara berkumpulan lah. Kalau guru menjalankan latihan untuk seorang individu, maka individu tersebut sajalah yang melakukannya. Yang ketiga, dalam menjalankannya, sebelum menjalankannya, guru boleh menunjukkan video lah, video di mana pelajar boleh melihat video tu lah sebelum guru demonstrasi. Video tu boleh ditunjukkan melalui laptop atau iPad yang mudah dibawa ke padang. Yang seterusnya, guru menyediakan tempat latihan ke padang tu. Kita pergi ke seterusnya adalah development. Objektif, sediakan bahan dan aktiviti pembelajaran. Guru kena sediakan bahan dan apa pembelajaran yang akan berlaku pada hari tersebut lah. Contoh guru mengajar tadi, menggelecek dan menendang, di mana guru mengajar, contoh kalau nak mengajar kemahiran menggelecek, jadi kena ada at least sekurang-kurangnya ada 3 bahagian ataupun 2 bahagian, yang mana aktiviti tersebut bukan aktiviti yang sama, maksud aktiviti yang berlainan, supaya pelajar tidak mudah bosan. Isi ringkas dia, bahan bantu, video teknik menendang dan menggelecek, di mana dalam website tu akan ada tunjuk lah cara video teknik menendang, video menggelecek, infografik posisi kaki dan badan, di mana akan ada gambar menunjukkan cara bagaimana untuk melakukan sepakan yang betul di bahagian mana, dan kedudukan badan sewaktu melakukan aktiviti tersebut. Aktiviti yang boleh dia jalankan untuk menendang adalah target shoot, manakala bagi menggelecek adalah drill zigzag cone. Kita pergi kepada yang seterusnya adalah implementation, di mana laksanakan sesi pengajaran selama 30 minit. Di mana guru boleh menjalankan latihan mengajar tu lah dengan apa slide yang telah dia tunjukkan. Yang pertama, langkah ice breaking dan penerangan, di mana guru memberi penerangan lah tentang kaedah dan apa yang akan dipelajari oleh murid pada hari tersebut. Tunjuk video yang ringkas selama 1 ataupun 2 minit, tidak boleh lebih. Yang seterusnya, demonstrasi oleh guru. Apabila telah berada di padang, guru menunjukkanlah demonstrasi yang betul bagaimana cara untuk melakukan aktiviti tersebut. Yang keempat adalah latihan secara kumpulan kecil, di mana guru membahagikan pelajar kepada kumpulan kecil dan guru pantaulah pelajar melakukan aktiviti tersebut. Yang kelima, pastikan sebelum penutup setiap latihan perlu dibuat satu aktiviti penutup mini game lah, di mana kita nak lihat sama ada pelajar dah kuasai ataupun belum kuasai kemahiran yang kita mahu nilai. Yang kelima kita bagi itu evaluation.
Okay, objektif dia nilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, di mana kita nak lihat adakah pengajaran yang kita jalankan itu berkesan. Maksudnya pelajar memahami apa yang kita ajar dan pelajar dapat melakukan apa yang kita mahukan dalam objektif pembelajaran pada hari itu, dalam objektif pembelajaran pada hari itu. Okay, kita kena membuat pemerhatian lah semasa aktiviti dijalankan. Lepas tu kita kena sediakan satu borang refleksi pelajar, di mana pelajar isi borang tu selepas habis sesi latihan. Jadi daripada borang tu kita dapat lihat sama ada pelajar tu dah faham ke tak faham apa yang kita ajar. Okay, yang ketiga, ujian mini praktikal, di mana kita buat satu penilaian. Sebagai contoh, aktiviti menendang. Okay, kita letakkan target di mana pelajar harus tendang ke arah target. Kita letak 3 kon. Jadi kon yang pertama kalau kena 1 markah, kon yang kedua kalau kena 2 markah, kon ketiga kalau terkena 3 markah. Okay, so yang keempat, kita dapatkanlah cadangan penambahbaikan sesi. Daripada sesi refleksi tu kita boleh tengok mana tahu pelajar ada idea di mana dia nak berikan idea untuk penambahbaikan, kita boleh terima lah. Kita boleh ubah sesuai dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.